Nak masak agar-agar, korang kena beli agar-agar lah. So agar-agar yang macam mana? So kalau korang pergi kedai, korang akan nampak macam ni. Dia tulis ni, agar-agar. So dalam dia macam ni. Kan, ni nama dia agar-agar kering dan bukan agar-agar serbuk lah. Ini untuk yang agar-agar jenis keringnya. So satu lagi macam ni. Sama juga. Kalau agar-agar kering, dia memang macam ni. Tak kisah je nama apa pun, tapi bila sebut agar-agar kering, memang dia macam ni. Kan? Cara nak masak senang je. Campurkan agar-agar kering ni kan dengan air. Kemudian tambahkan gula. Lepas tu masak selama 20 minit. Tak kisahlah berapa 20 minit ke, jadi larut lah. Kemudian korang tuangkan ke dalam acuan. Kemudian masukkan dalam peti sejuk untuk beku kan. Kemudian boleh terus makan. Macam tu je. Untuk dapatkan rasa masa agar-agar ni, korang tambahkan gula tu, boleh tambahkan apa-apa rasa lah. Rasa sirap ke, pandan ke, Milo ke, santan ke, atau apa-apa. Mudah je. Dan untuk mudah cari, korang boleh dapatkan agar-agar kering yang macam ni melalui link yang disediakan. Okay, bye.